Takkan sama malam raya kita. Dari tirai mendengar ketawa. Lihat bang, panas ni. 12. Bang. Okey. Terima kasih. Selamat Raya. Selamat Raya bang. Dah boleh beli baju raya ke, bah? Boleh. Ni pun tinggal lagi sikit je ni. Lepas bayar hutang, bayar zakat, lepas tu kita pergilah cari baju raya. Esok dah nak raya. Sempat ke, bah? Tapi abang okey je kalau raya pakai baju lama. Seluar biasa. Sebab seluar je yang tak muat. Lepas solat raya, kita belilah baju raya. Abah punya sekali. Jangan risau. Abang mesti belikan. Besok kan raya. Kalau tak ada duit, jangan janji dengan budak. Apa ni, Man? Kau ni, Man? Apa yang aku tak ajar kau semua kau buat? Sekarang terimalah akibat. Mak. Man, minta maaf, Mak. Terpaksa guna duit simpanan keluarga sepanjang sebulan Man tak ada ni. Aku tak kisah, Man. Cuma jangan tipu budak. Aku tak suka. Mak, maafkan aku menumpang hatimu untuk ku bertamu. Sungguhnya aku malu menjadi Mahkamah dengan ini menjatuhkan hukuman denda sebanyak RM2,000 jika gagal bayar 1 bulan penjara dan sebagai hukuman tambahan, kamu juga diperintahkan menjalani satu perintah khidmat masyarakat selama 12 jam dan perlu diselesaikan dalam tempoh 6 bulan. Aku rasa kalau nasi dah jadi bubur, lemang kau ni dah jadi arang dah, Man. Man, tengok tu. Cantik ke tidak cucu aku? Cantik ke tidak? Cantik ke tidak cucu aku? Cantik ke tidak? Cantik, Mak. Mak. Man betul-betul minta maaf dekat Mak. Banyak menyusahkan Mak. Man tak dapat nak bagi duit raya, Mak. Guna duit Mak lagi adalah. Tak apa, Man. Ambil ni. Kadang tu, Man, apa yang aku marah dan denda tu bukan maknanya aku tak sayang kau. Tapi aku nak memanusiakan kau. Jadi kau kena ambil pengajaran. Faham? Terima kasih, Mak. Tengok muka. Bertumpuk banyak ni, Mak. Iyalah.